Salam bang, gaji 6,500, deposit 20,000 untuk Mazda 1.5. Please. Menarik juga, berapa income yang selesa kalau kita nak beli sebuah Mazda 1.5, deposit RM20,000. Jom, kita breakdown. Model baru, harga bermula RM119,620. Deposit RM20,000. Road tax RM90. Insurans pula RM3,373. Total upfront yang kena ready untuk sebuah Mazda 3 1.5 ni adalah RM23,463. Installment kita kira untuk 9 tahun. Sebulan kena prepare RM1,113. Kalau setahun, RM13,356. Kita kira pula dia punya yearly expenses. Insurans RM3,373. Road tax RM90. Untuk servis 5 tahun percuma. Wear and tear kita kena prepare RM1,200. Total up yearly expenses yang kena prepare untuk sebuah Mazda baru ni adalah RM4,663. Campurkan yearly expenses dengan yearly installment, kedapatlah RM18,019. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Sebulan kena prepare RM1,500. Berapa pula income yang selesa? Katalah nak gunakan 30% daripada income. Sebulan income minimum kena ada RM5,003. Kalau nak gunakan 20% daripada income, sebulan income kena ada RM7,505. Kesimpulannya, gaji brother tadi RM6,500. Kalau dia belum kahwin, komitmen masih lagi rendah, ini dalam kategori gaji yang selesa.